Bilakah sambutan Hari Tabungan Sedunia? 31 Oktober. BMS adalah singkatan ayat bagi? Bulan menyimpan sedunia. Salah. Bulan menabung simpan SSPN. Betul. Berapa jenis produk simpanan yang ada dari PTPTN? 2. Betul. Okey. Apakah namanya? Simpan SSPN Prime. Simpan SPN Plus. Seri. okey. Berikan manfaat produk simpan SSPN. Income tax. Patuh syariah. Dua-dua betul. Siapa yang boleh buka akaun simpan SSPN ni? Warga negara. Warga negara mana? Warga negara Malaysia. Aminah bakal melahirkan cahaya mata yang pertama. Bila Aminah boleh bukakan akaun simpan SSPN untuk anaknya? Oh, susah ni. Satari. Oh, wow. Berapa jumlah maksimum pendeposit boleh dapat pelepasan taksiran cukai pendapatan di simpan SSPN? 8,000? Betul.